Hai semua, jom kita bincang secara tenang apa yang berlaku dengan suspensi 3 saham di BEI. Pada 28 November 2025, BEI mensuspensi NRC, ARCO dan Ratu selepas harga ketiga-tiganya naik terlalu cepat dalam tempoh singkat. Data jelas, NRCA naik 157% sebulan, ARCO 246%, Ratu pula naik 954% setahun. Bila kenaikan tak wajar berlaku, BEI biasanya hentikan perdagangan sementara untuk melindungi pelabur dan pastikan pasaran kekal adil. Untuk pelabur, ini bermakna, jangan kejar harga hanya sebab nampak naik. Periksa keterbukaan informasi. Pastikan keputusan dibuat secara rasional, bukan emosi. Apa yang akan berlaku selepas suspensi dibuka? Kita tunggu perkembangan pasaran. Ini hanya info, bukan nasihat pelaburan.